Ya sayang, kenapa ni? Ibu kan ke hospital lagi? Lamanya dah 3 hari kan? Yelah, nanti bila ibu dah betul-betul sihat baru ibu balik ya. Ibu balik dengan adik Rapunzel kan? Rapunzel? Ya, ibu dah janji nak balik dengan adik Rapunzel. Kenapa ayah tak bawa Raika tengok adik? Adik dah tak ada sayang. Ha? Adik pergi mana? Adik dengan Allah. Allah lebih sayangkan adik. Sebab tu Allah bawa adik pergi syurga. Kalau nak pergi syurga, kena mati dulu kan ya? Bukan mati, meninggal dunia. Meninggal dunia. Baru je semalam ayah, Pak Long, Pak Ngah kuburkan adik. Allah, tak sempat nak tengok adik Rapunzel. Tak apa. Nanti kita sama-sama doa untuk adik ya. Okey. Okey. Sekarang ni Raikal mandi. Okey. Okey, jom. Ya. Jom. Ya, aku beli kopi kejap. Mana aku masuk office? Baik, on the way. Bye. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Baru dari pagi anak tanya pasal ibu dia, doktor. Terima kasih banyak. Cuma saya ada satu lagi concern, Adam. Saya dah pernah cadangkan perkara ni pada Aminah sebelum ni. Tapi dia menolak sekeras-kerasnya. Cadangan apa, doktor? She really needs psychiatric evaluation. Saya tak faham, doktor. Doktor discharge dia hari ni, tapi dia still perlukan penilaian psikologi. Kenapa? Dari luar, ya, dia memang nampak okey. Tapi dah 2 malam, dia hanya boleh tidur bila dah dapat ubat penenang. Jadi kat sini ada 2 perkara yang saya concern. Pertama, saya tak nak lepas ni dia terlalu bergantung pada ubat tidur. Dan yang kedua, dia ada simptom postpartum depression. Yang ni boleh disahkan hanya oleh doktor pakar psikiatri. Jadi saya harap sangat Adam boleh pujuk dia cepat-cepat untuk jumpa dengan doktor pakar. Yelah, doktor. Nanti saya cuba. Terima kasih. Sama-sama. Membatas jasadku menyentuh cintamu. Mungkin ini takdirnya yang kau genggam hanya duka. Katipa, Ya? nanti boleh tolong simpankan baju-baju ni? Saya minta maaf, Cik Adam, Puan. Saya simpankan ya. Tak payah. Letak je kat situ. Saya memang plan nak pantang dalam bilik ni. Saya yang letak baju Aisyah kat situ. Saya dah siapkan minum petang. Saya pergi ambilkan sekejap ya. Tak payah, Kak Tiba. Saya cuma nak baring je dulu. Kalau macam tu, Puan nak saya urut? Bagi selesa. Tak payah. Saya nak baring. Seorang. Minta maaf. Saya keluar dululah ya. Ku lihat dia di sisi tenang di buai mimpi. Nanti awak keluar tolong tutup pintu. Terima kasih. Tahukah dia betapa ku
cinta. Jika subuh